dalam akaun ataupun pegang fizikal kat tangan, mana yang lebih baik? Jawapan saya kedua-duanya baik. Sebab kedua-duanya adalah emas fizikal. Mesti tuan-puan kata, oh kalau yang dalam akaun tu bukan digital ke? Emas digital dan emas fizikal dia berbeza tuan-puan. Emas digital, kita beli emas yang berada di dalam akaun tetapi ianya tidak bersandarkan fizikal. Dan kita nak jual pun kita kena jual semula di dalam sistem. Tapi macam di public gold, kalau kita tak jual emas kita boleh arahkan sistem keluarkan fizikal. Emas yang dalam akaun pun fizikal, emas yang kat tangan pun fizikal dan ianya ketulinan emas yang sama. Jadi tuan-puan, yang penting kita selesa yang macam mana. Ada orang dia selesa nak pegang emas sendiri dan ada orang dia lebih selesa letak dalam akaun supaya dia tak payah pening, dia boleh tidur lena, tak perlu fikir tentang keselamatan dan juga bagaimana item itu nak disimpan di mana. Macam saya mengimbangi risiko dengan cara saya meletakkan sebahagian di dalam akaun dan saya meletakkan sebahagian di tangan saya. Jadi jika berlaku apa-apa terhadap sistem, berlaku apa-apa terhadap negara, saya ada emas fizikal dekat tangan dan saya boleh gerakkan pergi ke mana-mana. Tapi jika emas yang berada dekat tangan saya hilang ataupun saya lupa letak ke mana, maka saya masih ada backup lagi simpanan emas dalam akaun saya. Lepas kita dah keluarkan emas fizikal di tangan, jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga harta kita sebaik mungkin dan simpan di tempat yang selamat. Tapi kalau kita rasa risau, rasa tak selamat, sebaiknya kita simpan dalam akaun saja kerana akaun emas gap ni penyimpanan emas adalah percuma.